penghayatan mulia yang membincangkan sunnah baginda sebagai seorang Muslim dalam kehidupan seharian sebagai seorang khalifah. Mari kita saksikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam, serta memberi kesempatan untuk kita bersama dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan terakhir yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah konsep khalifah, akhlak dan sunnah dalam pembentukan sahsiah insan. Tajuk ini amat penting untuk kita hayati kerana ia bukan sahaja menyentuh tentang kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjelaskan bagaimana nilai dan akhlak Islam mampu membentuk jati diri serta kepribadian unggul dalam kehidupan seharian. Hadirin yang saya hormati, manusia bukan sekadar makhluk yang hidup di bumi untuk memenuhi keperluan fizikal semata-mata. Sebaliknya, manusia diciptakan dengan tanggungjawab besar untuk menjadi seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tugas ini menuntut setiap individu untuk memelihara hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar dengan seimbang dan penuh amanah. Dalam konteks pada hari ini, dunia berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti kemerosotan akhlak, keruntuhan moral dan kehilangan identiti diri. Oleh itu, memahami konsep khalifah serta menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amat penting bagi membina insan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Akhlak merupakan asas peribadi sebagai seorang Muslim, dan khalifah perlu menggalaskan amanah dalam pengurusan bumi. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Akhlak dan rujukan mutlak pula merupakan sifat batin yang menjelma sebagai perbuatan zahir. Rujukan ini berlandaskan peribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pada muka surat halaman 4. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak merupakan cerminan iman kita. Amanah khalifah yang dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Amanah ini menuntut kita untuk menjaga keseimbangan dan melaksanakan keadilan. Tanpa akhlak, amanah ini pasti akan dikhianati. Konsep khalifah berasal daripada perkataan Arab iaitu khalafa, yang bermaksud pengganti atau wakil. Dalam konteks Islam, khalifah membawa maksud manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pentadbir, penjaga dan pemakmur bumi dengan berpandukan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-30, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahawa sejak awal penciptaan manusia, Allah telah menetapkan peranan dan tanggungjawab besar kepada manusia. Menurut Al-Mawardi pada tahun 1996 dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, khalifah bukan hanya pemimpin dalam politik, tetapi juga memelihara agama dan pentadbir dunia. Khalifah sejati merupakan individu yang menyelaraskan akal, iman dan tindakan. Ia tidak terhad kepada kuasa pemerintahan. Sebaliknya, ia merangkumi tanggungjawab
tanggungjawab dalam moral, sosial dan spiritual. Sebagai contoh, seorang pelajar yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas dan menggunakannya untuk memanfaatkan kepada masyarakat juga telah menjalankan tugas kekhalifahan. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi contoh terbaik seorang khalifah. Baginda memimpin dengan penuh kasih sayang, menegakkan keadilan dan sentiasa berakhlak mulia walaupun terhadap musuh. Inilah gambaran sebenar kepimpinan Islam yang perlu kita contohi. Dalam dunia moden pada hari ini, tanggungjawab khalifah semakin mencabar. Sebagai contoh, manusia berhadapan dengan kemusnahan alam. Peranan khalifah mesti berasaskan ketaatan hamba. Kesedaran ini melahirkan akhlak tawaduk, iaitu sikap kerendahan diri, dan takwa, iaitu takut kepada Allah. Takwa inilah benteng tertinggi, memastikan kita kekal berintegriti walaupun tiada siapa yang melihat. Peranan dalam amar makruf dan nahi mungkar pula, khalifah bertanggungjawab memimpin ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar makruf memerlukan akhlak hikmah dan kelembutan. Nahi mungkar pula memerlukan akhlak keberanian dan ketegasan tanpa berlaku sebarang kezaliman. Kita mesti berakhlak dalam menyampaikan kebenaran. Akhlak mahmudah teras keadilan. Keadilan ini memerlukan akhlak yang sempurna. Sifat utamanya ialah amanah, jujur dan adil dalam setiap keputusan. Setelah memahami konsep khalifah, kita perlu menyedari bahawa asas utama bagi seorang khalifah yang berjaya ialah akhlaknya yang sangat mulia. Akhlak ialah pantulan keimanan dan cerminan hati yang bersih. Tanpa akhlak, ilmu tidak akan bermakna, dan tanpa adab, kuasa menjadi berbahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Hadis ini menunjukkan bahawa misi utama kerasulan ialah untuk membentuk peribadi insan yang berakhlak tinggi. Menurut Imam Al-Ghazali 1997 dalam Ihya Ulumuddin, akhlak yang baik ialah hasil gabungan antara ilmu, iman dan latihan jiwa. Ianya tidak akan datang secara semula jadi. Sebaliknya, melalui didikan, muhasabah dan istiqomah. Akhlak bukan hanya terbatas pada hubungan sesama manusia, tetapi juga melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan alam. Sebagai contoh, menjaga kebersihan, berlaku jujur, menepati janji serta menghormati orang lain, yang mana merupakan bentuk akhlak yang mencerminkan keimanan seseorang. Dalam konteks pembentukan sasiah insan, akhlak menjadi teras utama pembangunan modal insan. Sistem pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu dan nilai moral. Seorang pelajar yang cemerlang bukan hanya memiliki pengetahuan tinggi, tetapi juga memiliki sifat amanah, hormat dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Menurut Said Muhammad Naqwi Al-Attas 1990, krisis terbesar umat Islam bukanlah kekurangan ilmu, tetapi krisis kekurangan adab. Sekarang, saya akan bincangkan tentang isu keruntuhan dan pembinaan akhlak. Isu utama ialah rasuah ataupun penyakit mazmumah. Rasuah ialah natijah daripada sifat tamak, iaitu mazmumah, yang menguasai nafsu. Ianya menunjukkan kegagalan individu
dalam memainkan peranan khalifahnya. Hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat pemberi dan penerima rasuah. Jalan keluarnya ialah kita perlu memupuk sifat qanaah, iaitu rasa cukup. Yang kedua, isu sosial, iaitu pergaulan bebas. Isu ini berpunca daripada lemahnya kawalan diri dan hilangnya akhlak malu ataupun al-haya. Sifat malu ialah perisai paling penting bagi akhlak. Hadis mengatakan bahawa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Pembinaan akhlak. Mujahadah nafs. Bagaimana meminda akhlak? Langkah pertama ialah mujahadah nafs ataupun perjuangan melawan nafsu secara bersungguh-sungguh. Ini merangkumi meninggalkan yang haram dan melatih diri melakukan ketaatan. Ianya ialah jihad terbesar kita sebagai umat Islam. Selain akhlak, terdapat satu lagi komponen penting dalam pembentukan sahsiah insan, ialah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah bukan sekadar tradisi atau kebiasaan, tetapi merupakan panduan hidup yang meliputi semua aspek, iaitu ibadah, akhlak, kepimpinan dan muamalat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengulas isi daripada kawan saya, iaitu ayat ini menggambarkan bahawa Rasulullah SAW ialah model insan yang unggul dan sempurna. Baginda bukan sekadar seorang Nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi juga seorang pendidik, pemimpin, suami, sahabat dan pendamai. Sunnah baginda bukan hanya untuk dikenang dalam lipatan sejarah, tetapi untuk diikuti dan dihidupkan dalam setiap langkah kehidupan kita hari ini. Dalam kepimpinan, baginda menegakkan keadilan tanpa memandang pangkat atau darjat. Baginda pernah bersabda, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Lihatlah betapa tegas dan adilnya Rasulullah SAW menunjukkan bahawa keadilan dalam Islam tidak mengenal batas keluarga atau kedudukan. Dalam hubungan sosial, baginda mengajar erti kasih sayang, tolong-menolong dan toleransi. Baginda menyayangi anak kecil, menghormati orang tua dan memuliakan tetamu. Apabila baginda berjalan, baginda tidak pernah membelakangi sesiapa. Apabila baginda bercakap, baginda memandang tepat ke arah orang itu sebagai tanda penghormatan dan kasih. Dalam ibadah pula, baginda menunjukkan ketekunan dan keikhlasan yang luar biasa. Walaupun dosa baginda telah diampunkan, baginda tetap berdiri berjam-jam dalam solat malam sampai bengkak kakinya. Apabila ditanya mengapa begitu, baginda menjawab, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur? Begitulah tingginya nilai syukur dan keikhlasan dalam hati Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnah bukan bermaksud kita kembali hidup seperti di zaman lampau, tetapi menghidupkan nilai-nilai Islam dalam konteks semasa. Sunnah memberi salam, senyum, bersyukur, menepati janji, menjaga kebersihan dan menolong orang lain.
itu semuanya membentuk masyarakat yang berakhlak tinggi dan harmoni. Bayangkan jika setiap individu dalam masyarakat mencontohi akhlak Rasulullah SAW seperti pemimpin yang adil, pekerja yang amanah, pelajar yang berdisiplin, ibu bapa yang penyayang, nescaya negara kita akan dipenuhi keberkatan dan ketenangan. Apabila sunnah benar-benar dihayati, maka terbentuklah individu yang memiliki sahsiah Rabbaniyah, yakni kepribadian yang berpaksikan tauhid, keikhlasan dan kasih sayang. Masyarakat yang menjadikan sunnah sebagai teras hidup akan menjadi masyarakat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan bersatu padu. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnahku." Hadis ini menjadi peringatan besar bahawa selama mana umat Islam berpaut kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, maka mereka akan terus berada di atas jalan kebenaran. Namun, jika sunnah ditinggalkan, nilai hidup akan pudar dan ummah akan hilang arah. Oleh itu, marilah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam diri kita. Bukan hanya pada pakaian atau rupa, tetapi pada jiwa, akhlak dan amal. Kerana disitulah terletaknya nilai sebenar seorang Muslim yang sejati. Seterusnya, kesimpulan dan seruan. Kaedah akhir, mendampingi orang soleh. Seterusnya, pilihlah persekitaran kita yang baik. Mendampingi orang soleh adalah pelaburan rohani. Mereka menjadi minyak wangi yang mewangikan jiwa kita dan membantu kita kekal dalam landasan akhlak mulia. Seterusnya, seruan akhir, jadilah khalifah berakhlak. Amanah khalifah hanya tertegak dengan akhlak. Marilah kita menjadi khalifah yang cemerlang di mata manusia dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita menghayati perjalanan ilmu ini, jelaslah bahawa khalifah, akhlak dan sunnah adalah tiga tonggak utama dalam pembentukan sahsiah insan. Ketiga-tiganya saling berkait dan saling melengkapi. Tanpa akhlak, khalifah hilang arah. Tanpa sunnah, kepimpinan kehilangan pedoman. Dan tanpa tanggungjawab khalifah, dunia akan hilang keseimbangan dan rahmat. Sebagai khalifah di muka bumi, kita bukan sekadar pemegang amanah, tetapi pembina peradaban berasaskan nilai Islam yang menegakkan keadilan, memelihara alam sekitar, menyebarkan kasih sayang dan menghapuskan kezaliman. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita dituntut untuk mencontohi baginda dalam tutur kata, tindakan dan pemikiran. Menjadi seseorang yang sabar dalam ujian, lembut dalam pertuturan dan tegas dalam mempertahankan kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat keempat, "Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Ayat ini bukan hanya pujian kepada Rasulullah SAW, tetapi juga seruan kepada kita untuk mencontohi akhlak baginda. Baginda adalah lambang rahmat, kasih dan keindahan akhlak manusia. Dan Allah SWT menegaskan lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lihatlah betapa luasnya rahmat baginda. Tidak terbatas kepada manusia, bahkan meliputi alam, haiwan dan seluruh makhluk. Inilah hakikat insan khalifah, iaitu membawa rahmat, bukan kemusnahan, menyebar kasih, bukan kebencian. Maka marilah kita berazam, iaitu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas kehidupan kita, menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai panduan jiwa, dan menjadikan tanggungjawab khalifah sebagai misi hidup kita di dunia. Semoga setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat dan setiap amal yang kita lakukan akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan memperoleh keredaan Allah SWT. Hadirin sekalian, marilah kita akhiri dengan satu renungan. Jika Rasulullah SAW hadir di sisi kita hari ini, apakah baginda akan tersenyum melihat akhlak dan amal kita? Atau baginda akan menitiskan air mata kerana kita lupa pada sunnahnya? Renungkanlah. Mudah-mudahan dengan menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah SAW, kita menjadi khalifah yang membawa rahmat, keadilan dan kesejahteraan di muka bumi ini. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan untuk meneladani baginda dalam setiap kehidupan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.